Zaman sekarang, orang dah tak simpan duit raya anak dalam bank. Zaman sekarang, orang dah tak simpan duit raya anak-anak dekat dalam akaun bank. Rasa sekejap je kan, raya hari ini dah masuk hari keempat. Terus orang rasa nak pergi balik kerja, sekolah pun tak lama lagi dah nak buka. Semalam kan saya sangat happy sebab ramai parent yang PM saya untuk daftarkan akaun emas junior untuk anak-anak mereka. Duit raya, kalau tak dibekukan di tempat yang sepatutnya, ia boleh habis begitu saja. Sebab itulah saya sangat recommend kepada parents di luar sana untuk alihkan siap-siap duit raya anak-anak ke dalam bentuk emas di Public Gold. Ada je duit raya anak-anak atau adik-adik kita yang RM100 ke atas boleh terus simpan di dalam akaun emas Gap. Kadang-kadang kita pun tak tahu kat mana hilang duit raya anak-anak sebelum ni kan. Tapi kali ni apa kata kita sebagai abang, sebagai kakak, sebagai parents yang bijak, bukakan akaun emas kepada mereka, kemudian simpan emas dalam akaun tersebut. Simpan emas menggunakan duit raya mereka. Bila dah besar nanti, kita boleh jual dan boleh gunakan untuk kegunaan mereka. Contohnya, untuk sambung belajar. Kan bijak macam tu? Dah tahu kan? Boleh like video ini dan savekan untuk rujukan di masa akan datang. Bagi yang nak bukakan akaun untuk anak-anak, adik-adik, kakak, abang, boleh saja tekan di button sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya. Design future with goal. Selamat Hari Raya!